antara tanda fasik seseorang, mati hati seseorang, apabila kita melihat dia selalu menghina para ulama. Ada satu orang zaman dulu, dia sebut keburukan seorang ulama di sisi Al-Imam Al-Hasan Ibn Zakwan. Dia sebut keburukan. Maka Al-Imam Hasan bin Zakwan kata, Mah, hentikan. La tadhkuril ulama bi syai' fayumitullahu qalbak. Jangan sebut tentang keaiban seseorang ulama. Jangan hina seseorang ulama amil, ulama yang salih, kerana Allah akan mematikan hati kamu. Allah matikan hati orang yang selalu sebut tentang menghina ulama. Zaman kita hari ini, ada beberapa orang di Malaysia ni, dia ada channel khas untuk kutuk ulama. Semua orang tahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Beratus-ratus video pula tu. Dia bukan kutuk ulama tu sebab ulama tu jahat, tetapi dia ingat dia alim. Bila mufti wilayah persekutuan, pejabat mufti buat keluar hukum merenjis pada kenderaan kan, bahawa harus, dia kata tak tepat. Dia lagi yang alim dan dia bukan mufti. Dia bukan mufti, dia tak ada latar belakang. Dan ada 2-3 orang yang macam ni. Dan kita lihat orang-orang ni seolah-olah hati mereka dimatikan oleh Allah, dan dia tak takut untuk buat kesalahan dan dosa.